Kerana ada pihak yang dia kata kalau bukan daripada Quran hadis, jangan. Ini tak betul. Ini dah menyimpang. Ini dah bid'ah itu ini. Tak ada masalah. Kan? Dia bersifat umum. Doa lah macam kita ni. Apa masalah kita lah ni? Jenuh ada pergi cari Quran, ada yang sesuai dengan yang kita alami sekarang ni. Susah lah. Contoh anak kita ambil SPM. Nak cari ayat Quran yang ada SPM. Mana nak cari juzuk apa tu, surah apa tu? Ya Allah, bukakanlah pintu hati anak aku yang bagi dia ingat. Dia duk baca-baca, duk dah hafal, bagi dia ingat masa Pak Isa. Tak boleh. Mana ada surah mana? Aku tak jumpa. Jadi ini bila kita sebut, dia termasuk daripada zikrullah. Bila zikir tuan-tuan, dia sebenarnya tidak terkait atau tak semestinya daripada Quran dan juga daripada hadis. Kan? Dia serupa macam doa. Boleh tak kita nak reka sendiri doa atau kita nak ambil doa sesiapa untuk kita nak sebut, untuk kita nak baca, tak ada masalah. Kan? Cuma yang utama sekali doa daripada Quran. Itu tak dapat elak. Itu semua orang akui. Yang kedua, doa terbaik lepas daripada Quran, doa daripada sunnah. Lain daripada Quran dan sunnah boleh tak kita nak ambil doa siapa-siapa kita nak sebut? Boleh. Kita nak susun sendiri pun boleh. Asalkan doa tadi tidaklah syirik, tidak pemusuhan, tidaklah memutuskan hubungan silaturahim sebagainya. Dia adalah beberapa perkara yang kita perlu jaga ketika kita berdoa. Dia serupa juga dengan zikir. Kalau kita nak zikir daripada ayat Al-Quran, bagus. Kalau kita nak berzikir daripada hadis-hadis Nabi, sunnah, bagus. Wahyu dua-dua ni. Tak boleh tak kita nak susun sendiri atau kita ambil daripada mana-mana tok guru kita untuk kita nak sebut ni zikir ni. Boleh. Saya sebut ni kerana apa tuan-tuan? Kerana ada pihak yang dia kata kalau bukan daripada Quran hadis, jangan. Ini tak betul. Ini dah menyimpang. Ini dah bid'ah itu ini. Tak ada masalah. Kan? Dia bersifat umum. Doa lah macam kita ni. Apa masalah kita lah ni? Jenuh ada pergi cari Quran, ada yang sesuai dengan yang kita alami sekarang ni. Susah lah. Contoh anak kita ambil SPM. Nak cari ayat Quran yang ada SPM. Mana nak cari juzuk apa tu, surah apa tu? Ya Allah, bukakanlah pintu hati anak aku yang bagi dia ingat. Dia duk baca-baca, duk dah hafal, bagi dia ingat masa Pak Isa. Tak boleh. Mana ada surah mana? Aku tak jumpa. Baik tuan-tuan. Jadi, dalam perkara yang kita sebut ini, dia ada satu lafaz kan, yang disebut, yang diamalkan setengah orang, dia anggap sebagai satu yang tak tepat. Ada yang, jadi perkara ni patutnya tak boleh berlaku. Sebab apa? Sebab kita dah sebut dah tadi. Asalkan tidak bercanggah, tidak khurafat, tidak syirik sebagainya. Contoh daripada Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Surah apa tu? Daripada riwayat mana? Tak ada masalah. Ulama susun. Tapi ada yang tersinggung, ada yang kata tak boleh. Kena taubat. Kena betul-betul menyesal. Kalau nak selamat akhirat. Salah dia kat mana? Betul lah bukan ya Quran. Betul bukan daripada hadis Nabi. Hasbi Rabbi. Cukuplah bagi aku Allah, Tuhanku. Jallallah, kemuliaan Allah. Ma fi qalbi, tak ada di hati aku ghairullah, selain Allah. Salah kat mana? Kat mana yang salah? Allah di hati kita. Hama apa yang ada kat hati Allah, itulah. Saya berhenti kat situ.
bab sambung dia Nur Muhammad tu nanti. Itu biar dulu. So Nabi kat situ tu. Kan? Sebab dia rengkir sekali dengan yang tu. Saya kata salah kat mana yang tu? Kan? Atau setengah daripada alun. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Kat mana yang salah? Baik tuan-tuan. Jadi artinya pada erti tak ada masalah apa, sebutlah. Dan kadang-kadang zikir-zikir tertentu ini, dia rasa kat lubuk hati kita, pakat dengan kawan-kawan pula, serentak senada pula, Masya Allah. Rasa macam tak maulah, dunia-dunia tak maulah. Macam nak fokus kepada akhirat, nampak, bagus, itu bagus. Yang penting supaya kita tak nampak yang dunia ini habuan kita tak nampak yang tu. Doalah apapun, zikirlah apapun yang menyebabkan kita ni hampir kepada akhirat. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alaysallahu bikafin 'abdah." Artinya, adakah tiada Allah Ta'ala memadakan akan hambanya? Bahkan menolak ia daripada hambanya akan kejahatan. Adakah? Jadi soalan tanya ke kita tu. Tak cukup ke Allah Ta'ala itu? Bagi kita, tak cukup ke? Tak cukup apa? Cukup kan? Cukup apa? Cukup sebagai penolong, pembantu, penolak daripada mara bahaya, daripada sebarang kejahatan Allah. Pasal apa? Allah Maha berkuasa. Segalanya milik Allah. Segalanya makhluk Allah. Dia berkuasa lah. Tak cukup lagi ke Allah tu? Alaysallahu bikafin 'abdah. Kemudian, dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu ada 3. Tadi sebut tentang tawakal. Rupa dia ada rukun. 3 rukun ini kita kena ingat. Yang pertama tauhid, iaitu mengesahkan Allah. Dan kedua kelakuan. Dan ketiga pekerjaan. 3 ni. Tapi masih kita tak faham. Apa kelakuan, apa pekerjaan, tauhid, kaitan dia macam mana ni? Tengok apa keterangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Adapun tauhid, maka seperti bahawa engkau i'tiqadkan dengan i'tiqad yang putus, yang jazam, tak berbolak balik, tak belah bagi, hanya semata Allah, bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala. Apa pun yang berlaku, apa pun yang terjadi, semua dengan izin Allah. Semua dengan ketentuan Allah. Tak keluar daripada qada dan qadar Allah. Itu dia. Tauhid itu iman. Jadi keimanan kita kena mantap. Betul kalau iman seorang itu mantap, tak ada masalah apa. Tenang dia. Itu kalau orang yang tawakal ni, jiwa dia tenang. Diri dia tenang. Perwatakan dia, okey, kita nampak tak kelang kabut. Sentiasa melebarkan senyuman. Dalam keadaan apa cuaca, apa suasana. Tak hujan, senyum. Hujan sikit-sikit, senyum. Kuih lebat, senyum. Ayak naik, masih melemparkan senyuman. Ini dia yang kata iman mantap. Sebaliknya, faham sendiri. Iman kata mantap, tengoklah huru-hara lah, ya Allah. Ngelupak. Salah ya no, salah ini. Tapi kek-kek dengan musibah pun ada juga. Campur tangan manusia ni. Sungguh, Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Kerosakan yang berlaku punca daripada tangan manusia. Itu tak apa elok yang tu. Jadi segala yang berlaku itu dalam pantauan, dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Kenapa kita nak sulitkan keadaan? Sebab kita rasa nak
resah-risah sebab apa. Kalau dah macam tu, kepercayaan kita tu perlu pada akidah yang mantap tadi tu. Ketunggalannya tiada yang menyutui baginya. Maksud Allah Ta'ala itu esa, tiada syirik bagi Allah. Baginya kerajaan dan pujian, dan ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan ini tauhid asal bagi tawakal. Maknanya apa dia? Maknanya seorang kalau dia tidak beriman, dia nak tawakal kat mana? Dia nak berpaut dekat apa? Dia nak bersandar kat apa? Sebab kita sebut tawakal ni. Jadi tawakal ni maksud kita nak kena berserah kepada Allah. Sandaran dia kepada Allah. Jadi sebab itu tauhid ni penting. Asai usul kepada tawakal. Tauhid. Kerana hanya sahaja tawakal atas Allah Ta'ala, mereka yang tiada beriktikadkan ia akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Apa dia? Rukun tawakal yang pertama.